fikiran, dan kita tahu apa yang berlaku tersebut memang memberi imej yang sangat tak baiklah kepada kita. Cuma idea untuk nak buat benda ni sebenarnya bermula daripada Ketua Pembangkang. Saya tahu apa agenda beliau, tapi sebelum tu sebenarnya Ketua Whip Datuk Tati menghadiri taklimat di Pejabat UMNO yang disampaikan oleh pengurusi RCI. Pengurusi RCI pergi beri taklimat kepada semua ahli Parlimen UMNO dan Pejabat UMNO pada 10 hari bulan lalu. Jadi Datuk Tati hadir dan mengetahui apa yang berlaku sebenarnya di dalam taklimat tersebut. Jadi mungkin kesan daripada hal tersebut menyebabkan keputusan diambil untuk tidak berbahas ataupun kita work out daripada RCI ataupun penerangan hak RCI tersebut. Jadi apa yang ada agenda sebab itu saya tidak berapa faham. Cuma apabila diarahkan secara kolektif supaya kita tahu walaupun nama telah dihantar, maka kita takut dengan apa yang tuan-tuan dan puan, kita dengar sendiri kan bagaimana suara ahli parlimen daripada Perikatan Nasional menerangkan apa sebenarnya yang berlaku ketika perbahasan berkaitan dengan RCI tabung haji ini 11 hari bulan lepas. Mereka konon-kononnya tidak mahu berada di dalam Dewan Rakyat, tidak mahu berbahas dalam isu RCI ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Itu sekadar alasan sahaja. Jadi rakyat Malaysia boleh nampak dengan jelas bahawa Barisan Nasional Perikatan Nasional ni mereka hanya mementingkan urusan politik. Mereka tidak mahu pun nak memandang serius ataupun mengambil pendekatan yang mendalam berkaitan dengan laporan RCI ini. Bermacam-macam hujah, bermacam-macam alasan dikeluarkan. Akhirnya, ahli Parlimen Perikatan Nasional sendiri yang menceritakan kronologi apa sebenarnya yang berlaku. Dah setting awal-awal, dah dirancang awal-awal. Tak perlu berbahas, keluar daripada Dewan Rakyat. Jadi rakyat boleh melihat, rakyat boleh nampak kesungguhan Perikatan Nasional sebenarnya. Mereka ni sebenarnya tak ada hati langsung nak mengambil berat ataupun nak mengambil tanggungjawab dalam isu RCI ini. Mereka hanya menggunakan Melayu, menggunakan Islam semata-mata untuk kepentingan politik sahaja. Hanya untuk kepentingan politik. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tanggungjawab untuk menerangkan kepada rakyat ataupun untuk mengangkat isu RCI ini sebagai sesuatu yang serius, sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa kita bersama dalam isu tabung haji ini tanpa mengira pahaman politik, tanpa mengira parti politik. Tetapi apa yang berlaku? Kita dengar sendiri ahli Parlimen Perikatan Nasional ini mendedahkan. Kerana kalau diteruskan perbahasan ini akan mendatangkan kesan yang tak baik kepada puak-puak dewan ni. Jadi tuan-tuan dan puan, rakyat Malaysia nilaikanlah sendiri bagaimana keadaan pembangkang yang ada di negara kita ini yang hanya mementingkan politik. Jika kesan itu memberi kesan buruk kepada pembangkang atau Perikatan Nasional, mereka akan tutup. Walaupun isunya adalah isu yang besar untuk mengupas sedalam-dalamnya berkaitan dengan laporan RCI tentang tabung haji. Kita nilaikan sendiri. Mereka sekadar ingin mendapat kemenangan politik dan menjual alasan-alasan yang tak munasabah. Dengan alasan konon-kononnya PMX tak ada dalam parlimen. Sedangkan mereka dah tahu surat jemputan daripada setiausaha speaker pun dah menerangkan dengan jelas bahawa pembentangan untuk RCI tabung haji ini akan dibentangkan oleh Menteri Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan. Tetapi kerana jika diteruskan dan mereka bersama akan memberi kesan yang buruk. Kerana mungkin pemimpin-pemimpin bersatu dah tahu isu ni dengan lebih mendalam. Jika mereka berada di sana, akan jadi masalah. Kan? Macam kita tahulah, 22 juta digunakan untuk dana politik. Siapa yang terbabit? Menteri mana yang terbabit pada ketika itu? Semua orang tahu. Jadi, demi menyelamatkan daripada rakyat tahu, dan perkara ini menjadi lebih buruk, mereka mengambil pendirian awal-awal lagi untuk keluar daripada Dewan Rakyat. Mereka hanya mementingkan parti politik, mereka hanya mementingkan kemenangan politik, mereka hanya mementingkan bagaimana nak memperbodohkan orang Melayu. Sedangkan ini adalah hak orang Melayu, hak orang Islam yang perlu diperjuangkan, yang perlu dikorek sehabis-habisnya untuk memastikan setiap pelaku yang melakukan kemungkaran kepada tabung haji ini perlu dibawa ke muka pengadilan dan dihumban ke dalam penjara. Pada orang-orang Melayu, ni kau dengar ni ahli parlimen korang cakap apa ni? Ahli parlimen korang cakap apa yang berlaku pada hari perbahasan ataupun persidangan khas mengenai RCI tabung haji itu adalah dirancang
oleh Perikatan Nasional, oleh pembangkang. Itu diakui oleh ahli parlimen korang sendiri. Perkara itu dirancang. Dirancang lebih awal. Maksudnya apa? Maksudnya orang Melayu yang duduk dalam PN hari ni, yang duduk belah pembangkang ni, you guys should realise how musibat, how about this motherfucker ni, pembangkang ni. Kan? Ni korang kena sedar. Puak-puak ni, ahli-ahli parlimen PAS, wawasan ke, diorang ni tak peduli pun sebenarnya apa yang berlaku pada tabung haji. Kononnya keluar dewan, dia katakan apa? Kami keluar ini kerana Anwar Ibrahim. Tak ada. Kalau Anwar Ibrahim ada, kau ingat dia nak duduk dalam tu? Tak ada maknanya. Sama je. Dia orang keluar kerana benda dia orang dah berancang lah. Memang dia nak keluar. Bukan kerana dia datang itu, tengok Anwar Ibrahim tak ada, dia keluar. Tak, dia memang nak keluar dah. Kan? Korang orang Melayu duk kena tipu dah gitu lah. Kononnya ini keluar ni kerana mendesak, ditangguh saja, bukan kami tak menganggap isu RCI tabung haji ni tak ada kepentingan untuk kami. Ini hanya kerana kami tak puas hati PM, tak ada. Sedangkan kau tengok dia mengaku sendiri apa dah. Lama-lama aku cakap dia pecah sendiri. Dia mengaku memang dia keluar ni sebab dia nak keluar. Memang dirancang untuk keluar. Dia nak lari. Kenapa? Kerana kalau dia duduk dalam dewan tu, dia tahu. Dia nampak macam orang bodoh dia duduk dalam tu sebab dia tak faham sepatah apa pun yang berlaku. Seorang kata kami dapat RCI tu diberi last minute. Mas Saiful Wanjan kata 2 hari ke sehari sebelum baru dia terima. Banggang tak banggang, padahal benda tu kau boleh cari sendiri. Kita ni, aku, rakyat, korang semua rakyat biasa pun boleh dapat akses pada laporan tu. Takkanlah kau ahli parlimen kau tak boleh dapat. Kan? Jadi hari ni terbukti. Aku nak cakap begitu, terbukti. Kerana selama ni dia orang ni cukup yakin duk menipu orang Melayu ni, katanya mereka keluar kerana Anwar Ibrahim tak ada. Sedangkan dia orang keluar kerana dia orang nak lari. Maksudnya isu RCI tabung haji ni tak ada sikit pun rasa di hati orang-orang ahli-ahli parlimen pembangkang ni bahawa mereka nak dengar, nak bahas. Tak ada. Padahal mereka isu tu dia nak main politik lagi. Sedih kita ni orang Melayu ni. Sepatutnya ni ahli-ahli parlimen pembangkang lah yang sepatutnya bahas. Kalau tak boleh bahas pun kau duduk diam-diam sudah dalam tu. Ini tidak. Kan? Belum sempat Dr. Zulkifli, Menteri Agama tu bentang lagi pun tak sempat nak berbahas apa benda pun lagi. Korang dah keluar. Pergi kat luar buat live TikTok. Seorang buat live TikTok dekat bilik dia, seorang buat dekat sini, seorang buat dekat situ, seorang buat video, seorang tu nak buat konten. Dalam dewan tak nak masuk. Sepatutnya ahli-ahli parlimen Melayu ni lah, orang Melayu Islam, ahli parlimen Melayu Islam inilah yang sepatutnya ada rasa sensitif dalam hati ni. Aku kena duduk dalam dewan. Isu RCI tabung haji ni melibatkan kepentingan orang Melayu Islam. Pendeposit itu orang Melayu Islam. Patutnya korang duduk dalam dewan tu. Ini yang Cina pula ni, Cina DAP pula ni, ahli-ahli parlimen Cina ni, mereka pula yang duduk dalam dewan tu dengar isu yang melibatkan kita orang Melayu Islam ni. Kan? Ini nak beritahu dengan korang. Sampai ke isu yang sangat-sangat dekat dengan hati orang Melayu Islam pun korang nak main politik lagi. Lagi kau nak suruh dia orang ni jaga kepentingan orang Melayu Islam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys? Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rasul Wahid. Ternyata you can't keep secrets. Hang bagi pecah rahsia, sedarkan satu negara. How you people on the other side, pembangkang, play dirty, cheap politics, making the rakyat stupid. Pengakuan hang tu, audio tu dah viral. So the damages has been done, Rasul. Hang kata apa? Sebelum sidang khas RCI tabung haji, pengerusi RCI bertemu dengan semua MP UMNO dan Taqiyuddin. Kemudian Hamzah telah plan untuk MPPN tinggalkan dewan. Aku kesian lah orang Melayu ni kena game diperbodohkan begitu saja dengan puak-puak korang ni. Tapi aku ada satu soalan. Kenapa Hamzah Zainuddin menggelupo? Is there anything big being hidden? Soon to know, buddy. Soon to know. It's just getting heated up.